Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sedang menyimak semula peraturan dan garis panduan perkhidmatan awam yang telah berkuat kuasa lebih 20 tahun atau tidak lagi relevan. Ini termasuk peraturan berkaitan pekerjaan luar dan pemilikan saham. Menurut JPA, semakan itu dibuat berdasarkan keperluan dan keadaan semasa, perubahan dalam persekitaran kerajaan, ekonomi, perniagaan dan teknologi. Antara yang disemak, peraturan pemilikan saham yang menghadkan penjawat awam membeli saham melebihi RM100,000 dalam sesebuah syarikat. Difahamkan peraturan itu telah berkuat kuasa sejak sekurang-kurangnya tahun 2002. Walaupun tidak menyebut mana-mana kes secara khusus, pengumuman itu dibuat susulan kontroversi membabitkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Paki. Azam dipercayai memiliki pegangan saham dalam 2 syarikat seperti dilaporkan media. Beliau menjelaskan pegangan sahamnya diperoleh melalui pasaran terbuka telah diisytiharkan kepada JPA dan portfolio itu sudah pun dilupuskan.